Oh, mak kamu. Luah benar gudangnya kamu. Dulu teman ada masuk sini tapi tak adalah. Lah dulu rasa mungkin dah masa kita muda tak rasa lah. Ini dah tua ni rasa, ya Allah. Oh. Tumpah kamu apa ni? Di sana tu bayar. Keluar untuk bayar. Daripada sana tadi kita pusing-pusing. Alright. Semoga jumpa lagi. Saya sukalah masuk IKEA ni. Tengok tu. Bergayut-gayut barangnya kamu. Oh. Tu dia. Oh, insya-Allah. Ada kamu. Kalau nak kereta kena datang shopping ni, Haval ni. Jangan main-main ni. All IKEA Storage 14 hingga 13 November. Kena datang kamu. Jangan tak datang. Tu dia. Ya Allah. Dia pertama ni kot. Ada 3 kamu. Ada 3 winner. 1 winner every month. Banyaknya kamu. Haval H6 HEV tu, jimat minyak tu. Okay. Ni kalau nak cari produk, ada kios-kios dia. Kamu boleh gunakan. Ni dah nak keluar lah ni. Pasal nak keluar lah ni. Oh ya Allah. Oh dia sayup ni pun. Sayup. Okey. Laluan keluar tanpa pembelian. Kita kena cakap itu. Teman tak payah. Itu teman cakap tadi kamu. Karipap ni. Karipap IKEA. Kita lewat banyak sikit pusing ni. Memang dahsyat lah IKEA ni kamu. Sebab kedai dia lebih boleh tahan sampai hari ni. Memang mengambil cita rasa pelanggan. Memang terbaik lah. Tu dia kamu. Jenuh. Ni apa ni? SS hayat kedua bagi perabot kami. Benda ni. Ni cari laluan teman tak bayar. Ni cari mana dia laluan ni ya. Ni dia. Okey. Laluan tanpa pembelian. Okey. So, itu saja hari ni. Kita jumpa lagi. Kalau nak bayar, kamu kena pergi sana lah. Beratur lah. Macam-macam ada. Alright. Ni dia. Pilihan pembayaran pun ada kamu. Alright. Jangan lupa datang IKEA. Anda tahu ada rezeki kita Haval H6 HEV. Alright. Keep it up. And don't give up. Mana demo ada yang bayar? Kat mana? Okay, kamu sambung sikit lagi. Macam mana nak dapat Haval? Ni. Kena spend 500 get 1 entry. Ni borang ya. Nanti kita try, kita ambil orang 2-3 orang, lepas tu kamu masuk je dalam lah. Alright.